terus kepada soalan lazim. Jadi kalau tuan-puan ada soalan nak tanya, ada tak? Okey, kita tunggu soalan. Kalau tuan-puan ada nak tanya soalan, saya jawab soalan tuan-puan. Ada nak? Kalau ada nak tanya, boleh terus tulis dekat chat, nanti saya akan respon. Okey, ada tak yang nak tanya soalan? Ada yang tak faham ke, yang nak sharing apa-apa ke, pendapat ke, boleh komen, nanti saya akan baca. Okey, ada tak? Kalau nak tanya, boleh terus tulis dekat situ lah. Dekat kita punya chat tu. Okey, kalau tak ada, kita ke soalan lazim yang biasa orang tanya lah. Okey, soalan yang pertama, apa risiko Business Max Blue ni? Okey, Business Max Blue ni tak ada risiko. Kenapa? Sebab tuan-puan hanya bayar yuran RM35 sahaja. Kita Max Blue minta dengan tuan-puan. RM35 sahaja, tuan-puan dah boleh siap dapat lagi percuma produk. Jadi tak ada risiko lah, hanya bayar RM35 je. Kecuali saya minta tuan-puan, kita punya yuran adalah 300 setengah, 3,000 setengah untuk jadi ahli Max Blue. Tak. Konsep kita sangat mudah, sangat murah, jadi tak ada risiko, hanya perlu bayar RM35. Dan sekarang ni tengah ada promosi percuma satu produk untuk ahli-ahli Max Blue. Okey, soalan yang kedua. Kenapa bisnes Max Blue ni lebih bagus daripada affiliate TikTok, Shopee dan juga agent stokis? Okey, kat sini saya tunjukkan perbezaan bila tuan-puan jadi affiliate TikTok dan juga bila jadi ahli Max Blue lah. Okey, jadi kalau tuan-puan jadi affiliate TikTok, Shopee dan sebagainya, customer ni dia bebas membeli. Customer ni bebas membelilah. Maksudnya bulan ni dia beli dekat tuan-puan, bulan depan dia pergi dia cari dekat kedai runcit. Bulan seterusnya dia tak beli, bulan seterusnya dia beli dekat apa Shopee contoh macam tu. Maksudnya dia akan beli dekat tempat yang suka-suka hati dia lah, dia bebas membeli. Itu adalah risiko bila tuan-puan jadi affiliate. Okey, yang kedua, kenapa Max Blue ni lagi terbaik? Sebab kita dah ikat kita punya customer tu, jadi kita punya generasi satu. Tadi kan saya cakap kan, bila dia jadi generasi satu tuan, kita dah ikat kita punya customer, kita dah lock kita punya customer tu. Contoh, dia buat pembelian bulan bulan ni, dia buat pembelian satu Habatus Sauda. Lepas tu dah habis dah. Bulan 4 dia nak repeat order, dia masih akan beli di dalam rangkaian yang sama. Bulan 5 pun dia akan beli di dalam rangkaian yang sama, dan tuan-puan boleh rasa bonus daripada dia punya pembelian. Jadi sebab itu kita cakap Max Blue ni lagi-lagi baik daripada affiliate TikTok ataupun Shopee. Sebab dia membeli di dalam rangkaian yang sama. Walaupun berapa lama pun dia akan tetap membeli dengan bawah tuan lah. Okey. Kenapa target 10 orang sahaja? Okey, target 10 orang sahaja sebab kalau contoh tuan-puan ada ahli, ada generasi satu seramai 10 orang, tuan-puan dah boleh dapat bonus banyak macam ni. 200,000 bonus. Cuba tuan-puan bayangkan, tuan-puan ada lebih daripada 10 orang dekat sini. Tapi sebab kita tak nak membebankan ahli-ahli Max Blue ni, walaupun hanya ada 10 orang sahaja, minimum kita adalah 10 orang, tapi masih boleh dapat bonus sehingga RM200,000. Yang itu yang kita nak. Okey, bonus walaupun ada 10 orang tapi masih boleh dapat bonus. Tapi kalau tuan-puan dapat lebih daripada 10 orang, itu adalah yang paling bagus. Sebab kita tak pasti yang mana akan aktif membeli, yang mana akan tak nak membeli. Betul tak? Salah, macam mana kita nak daftar member kita? Okey, kalau contoh ada sahabat tuan-puan yang nak jadi ahli, tuan-puan boleh bagi link pendaftaran tuan-puan dekat dia. Macam mana nak dapatkan link pendaftaran? Tuan-puan pergi dekat dalam sistem Max Blue, ataupun masuk dekat dalam sistem Max Blue macam ni. Bila dah login dekat dalam sistem Max Blue, tuan-puan pergi dekat, sekejap. Boleh pergi dekat dalam pendaftaran, klik dekat pendaftaran. Lepas tu ambilkan link pendaftaran yang ini. Link pendaftaran yang ini tuan-puan boleh bagi dekat dia akan buat pendaftaran lah. Bila dia klik link tu, dia akan jadi tuan akan jadi dia punya ahli bawah. Maksudnya tuan akan jadi dia punya leader. Bila dia klik, dia akan keluar macam yang inilah. Maksudnya nama tuan akan dekat sini dan dia akan key in dekat sini. Itu sahaja cara kita nak daftar ahli untuk kita punya yang nak jadi ahli. Okey, soalan yang seterusnya. Kalau saya tak mampu cari 10 orang, masih boleh dapat income ke? Betul?
Walaupun tak dapat 10 orang, kita bagi contoh dekat sini, kita tunjuk. Kita punya rangkaian dekat sini kan. Jadi tuan-puan punya ahli tak cukup pun 10 orang. Tuan-puan kata tak naklah ada ahli 10 orang kan. Jadi tuan-puan fokus kepada pembelian peribadi sahaja. Masih boleh dapat bonus juga. Tuan-puan akan dapat 5% daripada pembelian tuan-puan untuk belian peribadi. Akan dapat 5% bonus dekat sini. Jadi walaupun tak ada ahli, tuan-puan masih boleh dapat bonus. Tapi dia punya nilai agak kecil lah. Sebab tu kita cakap, kita kalau boleh kita nak tuan-puan ada 10 orang ahli ataupun lebih untuk generasi satu. Dekat bawah ni barulah tuan-puan boleh merasa income yang agak lumayan. Sehingga RM1,000, RM2,000 sebulan. InsyaAllah kalau ahli tu aktif membelilah. Jadi konsep kita sangat-sangat senang. Kalau tuan-puan hanya belian untuk peribadi, masih boleh dapat bonus. Tapi bonusnya pun agak kecil lah. Berbanding dengan tuan-puan ada ahli dekat bawah. Macam tu. Okey, nombor 5. Kalau ahli bawah saya tak aktif, saya akan rugi ke? Tuan-puan tak akan rugi kalau tuan-puan ahli punya tak aktif. Sebab apa? Contoh, kita bagi contoh. Tuan-puan ada 10 orang konflik dekat sini lah. Contoh generasi satu ni ada 10 orang. Tapi yang aktif hanya seorang sahaja. Yang aktif hanya seorang sahaja. Jadi dia akan cari 10 orang. Dia akan actively gerak 10 orang. Seorang dia je lah. Yang lain semua tidur, betul tak? Jadi dia punya ni dia akan berkembang secara sikit lah. Kurang lah maksudnya dekat sini. Tapi masih boleh dapat income sehingga RM22,000. Kalau hanya seorang sahaja yang aktif. Hanya seorang sahaja yang aktif daripada 10 orang tu. Jadi tak akan rugi apa-apa pun masih boleh dapat income lah. Cuma kalau kita nak income yang besar, jadi kita kena make sure yang ahli tu ramai lah yang aktif. Barulah kita dapat bonus yang sangat-sangat besar. Okey, perlu buat belian setiap bulan ke untuk dapat bonus? Betul, perlu buat belian setiap bulan tapi minimum hanya 20 PV sahaja ataupun sekitar RM30 sahaja. Yang ini sahaja syarat-syarat untuk dapat bonus, iaitu belian peribadi kita perlu 20 PV dan ataupun sekitar RM30 sahaja. Contoh suka batu sauda, boleh beli setiap bulan batu sauda, dah layak untuk dapat bonus. Jadi itu sahaja syarat kita lah. Nombor 7. Bonus syarikat bayar macam mana, kita akan transfer kepada bank masing-masing. Jadi nanti bila dah daftar, ada satu tempat boleh kemas kini, masukkan nombor akaun bank. Saya minat tapi saya tak pandai cerita. Okey, kalau tak tuan-puan tak pandai cerita, tuan-puan tak perlu bercerita. Tuan-puan perlu buat ini sahaja. Konsepnya sebab apa? Kita nak memudahkan ahli Max Blue ni. Sebab tak ramai yang pandai bercerita, tak ramai yang boleh bercerita, betul tak? Jadi tugas awak hanya bagi tahu sahaja adik-beradik tentang bisnes Max Blue ni sikit saja. Contoh sharing dengan dia, aku ada dengar pasal Max Blue, kau dah jadi ahli lah, macam gitu kan. Macam tu saja. Kalau contoh kawan tu tanya macam mana nak jadi kan, apa kata tuan-puan, suruh dia dengar kita punya link Zoom. Bagi dekat dia link Zoom biar dia dengar penerangan dekat Zoom lah. Jadi lepas tu tuan-puan boleh daftar dia jadi ahli Max Blue. Jadi itu sahaja apa yang tuan-puan perlu buat. Tak perlu pun nak bercerita lebih-lebih. Biar pihak HQ yang ceritakan. Kenapa perlu join sekarang? Okey, kenapa perlu join sekarang? Sebab tadi saya cakap untuk rangkaian ni berkembang komplit. Kita akan ambil masa sehingga 6 bulan. Okey, sehingga 6 bulan. Jadi kita nak cepat, korang kenalah join cepat, betul tak? Yang ini pun ambil masa sebulan. Jadi kalau kita join awal, cepatlah kita dapat bonus. Contoh kita terus join hari ni, tuan-puan terus daftar hari ni, mungkin bulan 4 tuan-puan dah boleh dah rasa bonus. Tak banyak, mungkin sikit, 200-300 mungkin dah rasa dah. Jadi kalau tuan-puan mula cepat, insya-Allah rangkaian pun cepat dan tuan-puan boleh dapat bonus pun lagi cepat berbanding yang lambat join. Okey, perlu buat konten ataupun buat live. Tak perlu buat konten ataupun tak perlu buat live. Sebab tuan-puan bagi sahaja link pendaftaran. Sorry, bagi sahaja link Zoom. Biar pihak HQ yang cerita dekat ahli-ahli yang bakal nak jadi tu. Biar dia orang lebih faham bila pihak HQ yang cerita. Jadi itu sahaja tugas ahli Max Blue ni. Tak perlu pun nak buat video. Tak perlu pun nak buat live. Soalan last. Perlu simpan stok ke? Tak perlu simpan stok. Okey, tuan-puan tak perlu simpan stok. Syarat kita hanya
buat pembelian untuk guna untuk diri sendiri sahaja. Jadi syarat kita hanya perlu buat belian untuk sendiri sahaja. Contoh beli habatus sauda ataupun beli kopi satu paket dah layak untuk dapat bonus. Jadi tak perlu pun nak beli sampai 10 botol, 50 botol habatus sauda baru layak dapat bonus. Tak. Hanya beli untuk guna untuk diri sendiri sahaja dah boleh dapat bonus. Jadi itu adalah soalan-soalan untuk yang biasa orang tanya lah. Jadi uh, kesimpulannya untuk pendaftaran ahli Max Blue ni hanya RM35 sahaja dan tuan-puan boleh jana income dengan Max Blue tanpa perlu menjual tapi hanya guna untuk diri sendiri sahaja. Dan bila kita dah dapat income yang sangat besar, bonus, kita boleh saving, kita boleh pergi bercuti, macam-macam yang kita boleh buat bila kita ada income yang sangat besar. Okey, okey, slide saya dah habis. Jadi tahu apa ada tak yang nak tanya soalan dekat saya? Ada tak yang nak tanya soalan? Kalau nak tanya soalan boleh terus tinggalkan dekat chat. Boleh terus tulis dekat chat, saya akan terus respon lah. Ada tak nak tanya soalan ataupun tak faham dekat mana, macam mana nak buat? Ada tak? Kalau ada nak tanya boleh terus tulis dekat saya punya chat tu. Okey, boleh tulis dekat bahagian chat, saya akan terus respon. Yang tak faham ataupun ada tak yang nak tanya harga produk ke? Harga produk, thank you faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tak yang tak faham? Okay, kalau semua faham, Alhamdulillah semua faham. Terima kasih dah join kita punya Zoom hari ni. Saya rasa itu sahajalah daripada saya untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Yang mana nak daftarkan ahli, korang ajak kawan-kawan join esok. Nanti kita bagi link, mungkin link yang sama, waktu yang sama juga kita buat untuk waktu untuk esok hari Selasa. Jadi korang kena ajak ramai-ramai biar diorang faham, nanti diorang akan mendaftar dengan tuan-puan. Jadi itu sahaja untuk saya punya present ataupun hari ni lah. Jadi terima kasih yang mana dah join. Saya doakan tuan-puan boleh dapat bonus dengan yang sangat besar dengan Max Blue. Mungkin tahun 2026 adalah tahun kita, tahun rezeki kita melalui Max Blue kan, insya-Allah. Jadi saya doakan dapat bonus yang besar dan juga dapat completekan kita punya rangkaian tu yang aktif lah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih yang mana dah join. Salam Ramadan. Assalamualaikum.